Macam mana kita nak timbulkan rasa qanaah, cukup dengan apa yang ada? Kita, Allah dah bagi dah lah ni, beli dah rumah. Bila tengok rumah yang besar lagi, teringin ke tak teringin? Teringin. Sebab sifat harta ni tuan-tuan, sebab apa yang akan teringin sampai umur berapa puluh pun akan teringin? Sebab sifat harta ni Nabi sebut adalah satu elemen yang Nabi kata kalau kamu dapat 2 gunung emas pun kamu akan minta daripada Allah yang ketiga. Siapa ajak ni? Rasulullah SAW. Nabi bagi tahu. Betul tak benda tu dalam realiti kita? Betul ya Rasulullah. Sifat manusia dia nak lebih, dia mesti nak lebih. Macam mana nak qanaah? Qanaah berasa syukur dan cukup dengan yang ada. Jawapan dia tuan-tuan, kita yakin bahawasanya nanti ada akhirat. Ingat, saja yang Allah uji ni kejar hak kekal abadi. 100 tahun ke hak dalam syurga? Bukan selama-lamanya. Dapat istana yang besar. Muda selama-lamanya. Tak ada sakit selama-lamanya. Kaya selama-lamanya. Tak ada semayang selama-lamanya.